Okey, bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Selamat datang ke bertam kita, Pickleball Center. Okey, tanya kepada yang terpilih. Adik nama apa? Interview. Cantik tak bertam kita Pickleball Center? Cantik. Tahu tak siapa buat? Tak tahu. Yang usahakan pickleball ni adalah Adun Bertam. Nama dia Datuk Seri Reza Melekat. Okey, kenal kan? Kenal kan Datuk Seri Reza Melekat? Okey. So, kita ucap terima kasih. Satu dia lah. Terima kasih Datuk Seri Reza Melekat atas court Pickleball Center ni, insyaAllah. Jadi kami daripada Simple Humble Tennis and Pickleball Academy nak buat challenge lah. Seperti biasa, kita buat challenge RM100. Siapa yang menang dapat RM100. Siapa nak join? Siapa nak RM100 kat tangan? Okey, nak kan? Okey, jom. So, siapa menang lawan dengan coach dapat RM100, okey? So, adik yang besar-besar tu. Hampa dua lawan kami dua, okey? So, hampa dua sana. Abang jadi kita team. Kita team kat sini. InsyaAllah boleh siapa yang nak join RM100 challenge, tak kisah umur berapa, boleh lawan Coach Hanif dengan Coach Jafri, menang 400-100. Okay. Jom. So, mula-mula main sebelah. Okay. Seperti biasa, siapa yang first time dengan pickleball, kita share ilmu paling basic lah. Okay, kalau team dan serve, dua-dua kena di belakang line. Okay. Orang pertama serve belah kanan, kena pukul bola ni bawah pinggang, pastikan jalan di serve box warna hijau. Ini hijau lah, warna biru sana. Kalau pukul masuk sini. Okey, so kena pukul kuat-kuat lah. Okay, yang tu yang pertama. Lepas tu dia panggil double bounce. Orang yang serve pukul, bounce sana sekali, satu bounce. Bounce sini, dua bounce. Okey. Okey, recording. Alhamdulillah. Dia testing, dia beritahu jangan jimat. Okey. So boleh serve terus, lepas terus pukul macam ni, ataupun lepas pukul. Okey. Kita buat serve yang pertama. Okay, ready? Okey. Bounce pukul. Cantik. Bounce pukul. Kita double bounce. Boleh terus volley. Okay, boleh terus volley. Okay, cantik pukul. RM100. Main betul-betul. Okey lah, cantik. So, yang tu adalah position. Adik kena position. Okay, kita ajar terus apa yang boleh dibagi. Okay, adik-adik, kalau bola direct datang kita, macam kita tak tahu nak buat apa kan, kita boleh hijab ke belakang ataupun ke tepi. So, macam game tadi adik kan, macam ni. Kalau adik hijab tepi, boleh pukul. Okay? Jangan takut. Okay, so saya dah serve. Tim yang dapat point masih serve lah. Dia ada side out tapi kita main style badminton je. Senang. Okay? So, siapa yang serve boleh teruskan serve. Ready? Ini cara serve kedua. Kena lepaskan untuk bounce lah. Dia tak boleh bounce lagi. Lepaskan sahaja. Okay? Ready? Okay, adik tepi sikit. Adik yang masuk dalam line. Okay, adik. Bawah pinggang. Betul. Okay. Cantik. Masuk. Okay. Okay. Tak lepas point, tim kanan dapat point. Okay, satu sama. Okay, hampa serve. Hampa pula. Yang tim ni maintain lah. Okay, satu sama. Okay. Yang tu belah kanan. Okay, kanan hampa. Okay, di sini lah. Bola. Okay, bola standby dua lah. Telefon dulu. Okay, jadi kuat-kuat pastikan masuk dalam. Dalam ni kita boleh rasa. Pastikan masuk. Okay, masuk. Dah masuk. Masuk bila point. Okay. Kalau pula, okay. 2, 1. Masuk. Dua sama, sengit ni. Adakah adik-adik bakal meluang RM100 seorang ke RM200 bakal dimenangi oleh adik-adik? Okay, ready? Kita lepas abang tekan. Tekan. Cuba lagi. Okay, saya pula sir.
main side out ke main badminton sebab pelajar baru susah sikit nak faham. Okay? Ready? Dua sama kan? Okay, stop. Okay, kalau apa? Kena bounce. Adik kalau terus ambil, kira fall, okay? Kena bounce 2 kali baru volley, okay? Bounce kali, okay? Jadi saya dapat point. Adik, dia boleh belakang sikit sebab bagi ruang untuk kena inside. Okay, ready? Bismillah. Bounce, pukul, target. Okay, bounce, pukul. Bounce, pukul. Bounce, pukul. Out, out, out. Kami dapat point. 3-2. 3-2 kan? Bang, tadi saya dah kayak gila lah. Ready? Kasih. Kasih. Dia balik. Okay, nice. Kasih. Dah merah tak boleh volley. Okay. Ini sama. Saya pula tadi. Okay, game makin menarik. Ini officially game pertama kita akan masuk ranking. Kenapa? Okay. Bismillah. Kasih, masuk. Okay, masuk. Oh, bawah ke atas. 4-3. Ada yang lagi satu? Ambil yang ada yang kalau menjadi yang satu. Dia lebih stabil. Berapa? 4-3. Lima tiga, standby. Kiri belakang sikit. Pukul. Masuk. Lain. Bos, 4-5. Okey. Tak masuk. 6-4. Cepat nak ada kan? Belakang sikit, stand belakang. Okey, tenang. Dah ada rest kita. Yang 6 point. Tujuh, 6. Fokus. Bounce pukul. Masuk. Masuk teruskan. Jadi yang banyak. Oh, sikit. Oh, 7-3. Lagi 4 point. Adakah adik-adik ni bakal duit pulang RM200? Bakal macam nanti kan? Masuk. Masuk. Kau balik. Main. Ni, fokus. Okay, fokus. Okay, 9-7 lagi 2 point. Adik, cepat. Comeback adik. Semangat. 200 ni boleh belanja mak makan. Okay, bawah. Jadi masuk kan? Nice. Oh, sayang sekali. Okay, last point, match point. Penentu adakah adik-adik akan comeback ataupun Abang Jasmine end the game. Okay, 10. Game point 10. 10 berapa? 10-7 kan? 10-7. Makan lagi. Fokus.
masuk. Okey, cepat. Adik-adik kita, anak muda bertam kita. Semangat. Okey. Ada sinar harapan. Bismillah, semangat. Ya. Contact, touching the ball. Jika berdiri sebelah, Sama bakal mewakili bertam kita. Sama dulu. Okey, insyaAllah kita akan ambil nama. Kita akan masuk ke picture video board. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi selepas ini. Bye. Siapa yang nak main, nak booking boleh tekan link kat bawah.